Jauh betul kau termenung. Loceng dah berbunyi. Jom balik. Haziq, aku rasa lepas tamat sekolah ni, aku nak terus cari kerja biasa sajalah. Tak payah pening kepala fikir pasal belajar tinggi-tinggi. Ryan, kenapa cakap macam tu? Tengok buku panduan ini. Melalui rancangan pendidikan sekarang, ada banyak laluan yang disediakan untuk kita, termasuklah bidang kemahiran dan bantuan latihan. Bagi korang, bolehlah. Aku ni risau tak mampu nak tanggung kos sara hidup nanti. Lebih baik kerja awal. Aku mahu berjaya dalam pelajaran, tapi aku tak mahu menyusahkan sesiapa. Ryan, tengok ni. Aku dah semak portal rasmi. Rancangan pendidikan kita sekarang direka untuk memastikan semua murid dapat peluang sama rata. Ada bantuan yuran, kemudahan asrama dan allowance sara hidup untuk memudahkan kita. Betul Ryan. Malah sistem kita juga menyediakan pelbagai kemudahan sokongan kebajikan supaya faktor kewangan bukan lagi penghalang. Betul? Kita tak boleh putus asa sebelum cuba. Aku yang minat bidang teknikal ni pun dah teka nak ambil latihan kemahiran sebab semuanya ditanggung. Jadi, kita semua memang ada peluang yang adil untuk capai cita-cita. Ya, peluang sentiasa ada untuk mereka yang mahu mencari maklumat dan berusaha. Terima kasih korang. Kalau bukan sebab korang buka mata aku tentang rancangan pendidikan ni dulu, mesti aku dah lepaskan peluang berharga ini. Sama-sama Ryan. Kita kan satu pasukan. Jom kita buktikan kita boleh berjaya. Pendidikan bukan sekadar tentang lulus peperiksaan, tetapi tentang persediaan membina masa depan yang lebih bermakna untuk semua.